Saya nak bercerita malam ini tentang cerita daripada Brickfield. Kali ini saya nak bercerita tentang rasuah. Pada hemat saya, selama ini saya sendiri pun merasai bahawa saya telah tersilap. Tersilap besar kerana pandangan saya terhadap rasuah ini hanya menjurus kepada politikus, para politik, para menteri, para YB. Tetapi sebenarnya rasuah ini telah merebak begitu jauh sekali. Hari ini kita membaca saban hari ada berlaku kes rasuah dipaparkan di media-media. Okey, sebenarnya rasuah ini telah lama hidup, terutama di kalangan pegawai-pegawai kerajaan, di kalangan civil servant. Kerana apa? Okey, kita tengok menteri YB 4-5 tahun, 2-3 penggal dia pergi. Tetapi pegawai-pegawai kerajaan terus duduk di sana. Bertahun-tahun tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti. Justru mereka tahu siapa kontraktor, mereka tahu mana nak dapatkan ini, mereka tahu mana nak beli ini, mereka kenal. Jadi civil servant ini lebih banyak melakukan rasuah, tetapi kita hanya menunjukkan bahawasanya rasuah ini hanya berlaku pada politikus. Dan juga satu lagi pada polis. Ini kerana apa? Polis ini selalu kita berhadapan dengan mereka, terutama mat rempit ke, tak ada lesen ke, tak ada lesen kereta ke. Jadi kita kena foul. Jadi ini, tapi sebenarnya civil servant ini lebih banyak, pegawai kerajaan ini lebih banyak mengamalkan rasuah. Hari ini kita lihat bagaimana bekas Panglima Angkatan Tentera. Kita lihat bagaimana pegawai-pegawai tentera besar. Kita lihat bagaimana pegawai-pegawai polis. Ini semua menunjukkan bahawasanya rasuah ini lebih besar di dalam kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Justru saya meminta kawan-kawan semua, mari kita bersama-sama menimbulkan kembali kesedaran bahawa rasuah ini bukan hanya di kalangan politikus, bukan hanya di kalangan YB, tetapi juga menjurus melebar di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Kenapa? Kerana mereka itu, pegawai kerajaan itu tidak beralih-alih, tidak berganti-ganti. Mereka duduk situ 10, 15, 20, 30 tahun. Jadi mereka tahu bagaimana kontrak berjalan. Malah contohnya, katalah satu menteri A, dia dapat menjadi, katalah Mat Sabu. Dia tidak tahu apa yang berlaku, KSU akan memberi nasihat. KSU ni telah lama bekerja di dalam Jabatan Pertanian, jadi dia tahu selok belok semua ni. Ataupun menteri, ataupun katalah menteri pertahanan, mana dia tahu hal senjata, hal kapal terbang, hal kapal selam. Ini diketahui oleh siapa? Oleh para jeneral. Inilah contoh. Ataupun di JKR, mana dia tahu tentang bulldozer, dia tolak mana nak beli syarikat mana. Ini semua yang tahu ini siapa? Civil servant. Justru saya meminta orang ramai kita membuka mata melihat bahawasanya rasuah ini adalah telah merebak begitu sekali, dan kita harus memberi perhatian kepada rasuah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Itu saja ingatan saya. Terima kasih.